Apa hukum membatalkan solat? Faham tak? Kita buat benda yang salah, batalkan solat. Jangan batalkan, ulang balik. Contoh, sepatutnya kita rakaat yang pertama kita rokok, tapi kita lupa rokok. Kita teringat dalam sujud bahawanya kita terlupa rokok. Tak payah batalkan, berdiri dan rokok semula. Qiyam kita dah betul, bangun daripada sujud, rokok dan sambung iktidal dan sujud semula. Kalau kita tertinggal sujud sekali, contoh kita masuk rakaat yang terakhir, teringat tadi sujud kita sekali saja, maka jadilah rakaat tadi tidak sah. Hendaklah kita tambah satu rakaat lagi supaya jadi cukup rakaat. Jangan batalkan. Okey? Tapi kalau kita buat benda yang membatal yang lain, memang batal lah, tak payah membatal. Contoh kita jawab, nah kita tengah sembahyang, laki kita tanya, nah bini kita tengah sembahyang, kita tanya, bini laki kita tanya, nak pergi dak cukar, nak lepas sah lagi, bini kita dah ingat dia tengah sembahyang, dia jawab nak pergi lah abang ni, pak kali sebetul tanya waktu tula, tadi khabar dah ni tanya pulak, lagi tanya pulak tu, tengah sembahyang, batal sembahyang, tak payah niat batalkan.